Jangan beli emas 0.25 gram dengan 0.5 gram ni kalau nak cepat untung dengan simpanan emas ni. Ramai yang buat silap, dia dah beli emas, terus buat silap. Sebab dia beli emas yang kecil macam ni, dia nampak harga lebih murah. Dengan anggapan, emas murah, confirm lah lebih untung. Tapi sebenarnya, emas murah ni belum tentu menguntungkan. Kalau murah semata-mata. Sebab kita kena tahu, lebih kecil emas tu, lebih mahal kos nak buat emas tu. Lebih halus, lebih detail, jadi lebih mahal lah. Sebab kadang-kadang kita nampak, wah emas tu design cantik, murah pula tu, kita terus beli. Padahal, emas yang kecil tu, dia punya tujuan dia lebih kepada koleksi, lebih kepada hadiah, bukan nak dapat untung. Jadi kalau nak mula simpan emas, mula 1 gram dan ke atas. Yang lebih baiknya, keluarkan fizikal, 5 gram ataupun 1 dinar yang pertama. Walaupun nilai dia hari ni dah 3,000, 2,500, tapi kita ada cara paling mudah dan paling murah untuk kita menabung sedikit-sedikit dalam aplikasi EcoMasGap ni. Kita simpan by gram, by gram, by gram. Dah ada 5 gram pertama, kita arahkan sistem, keluarkan, pegang dekat tangan. Lepas tu menabung lagi, keluarkan item yang kedua. Ini cara yang lebih cepat untung berbanding kita beli emas yang murah, yang item koleksi dengan harapan dapat untung. Jadi siapa yang berminat nak menabung emas sedikit-sedikit ikut bajet, mula register EcoMasGap, pergi dekat profil saya ataupun boleh DM saya hari ni, saya akan bantu sebaik.